Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih lagi dalam cerita Allah mencipta langit dan bumi. Kali ini kita tengok pula langit. Langit Allah Ta'ala cipta 7 lapis. Ini Allah Ta'ala bagi tahu dalam Al-Quran, hampir 8 tempat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah yang mencipta 7 langit berlapis-lapis. 7 lapis langit. Lapis tu macam mana? Macam tu kah? Macam tu. 7 lapis. Tak. Bukan macam tu. Dalam surah An-Naba, Allah berfirman, وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Kami bina atas kamu 7 lapis langit yang kukuh. Jadi atas kamu, ginilah. Kita duduk di Malaysia, kita duduk tanah Malaysia. Ni globe ni. Atas kita ni sini. Orang Australia atas, di sini. Atas dia di sini. No? Orang Arab Saudi, Mekah, kita sini, ini Arab Saudi. Atas dia di sini. Orang Nigeria, atas dia di sini. Orang Amerika Selatan, atas dia di sini. Atas dia di sini. Ni orang Hawaii, atas dia di sini. Di sini. Jadi apa makna atas? Ini yang saya dengar ceramah Buya Hamka tahun 1976, lama dah. Dalam satu ceramah Isra' Mi'raj dia tanya kami pelajar-pelajar, dia kata apa makna atas? Dan dia teranglah macam saya terang tadi ni. Jadi atas ialah opposite gravity, yang berlawanan dengan gravity. Jadi Nabi, cerita Isra' Mi'raj tu Nabi Muhammad naik daripada Mekah tu, daripada Baitul Maqdis, naik atas. Sinilah atas bagi situ kan. Orang yang di sini atasnya di sini. Orang yang di sini atasnya di sini kan. Jadi opposite gravity. Orang di bawah pula atasnya di sana. Atas kita tu 7 lapis. 7 lapis langit. Jadi langit pun bulat lah juga. Sebab orang di sini, atas di sini ada langit. Orang di sini ada langit. Orang di sini ada langit. Orang di sini ada langit. Semua orang di sini, ni, di sini ada langit. Orang yang di sini ada langit. Jadi semua orang ni ada langit. Maka langit itu berada di atas kita. Oleh itu, langit itu juga berbentuk bulat macam ni. Cuma dia lebih besar. Diameter dia lebih besar. Garis jejarinya lebih besar daripada bumi. Kita tengok. Ni rajah yang saya buat ni. Inilah bentuk langit. 7 lapis. Satu lapis. Sampailah langit yang ke-7. Mana 7 lapis. Di sanalah yang Rasulullah kata dia pergi ke pokok Sidratul Muntaha.
tingkat yang ketujuh itu, iaitu pokok yang terakhir. Pokok bidara yang terakhir. Yang daunnya seperti telinga gajah dan buahnya seperti tempayan. Kan? Dalam cerita Isra' Mi'raj. 7 lapis langit itu ada tugas masing-masing. Ada tugas masing-masing. Seperti mana yang kita baca dalam siri-siri yang lalu, Allah berfirman dalam surah Fussilat, فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا. Maka Allah pun membuat 7 lapis langit dalam masa 2 hari, dan Allah mewahyukan pada tiap-tiap langit itu tugas-tugasnya. Mana tugas-tugas langit. Seperti langit yang pertama yang kita dimaklumkan oleh baginda Nabi SAW, ada Baitul Izzah. Langit yang ketujuh ada Baitul Ma'mur. Kemudian ada tempat Nabi-Nabi. Langit pertama Nabi Adam ada di sana, di mana Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan baginda pada malam Isra' Mi'raj. Kemudian langit yang kedua, langit yang ketiga, langit yang keempat, yang kelima. Ada Nabi-Nabi yang berada di sana, yang Nabi Muhammad SAW berjumpa pada malam Isra' dan Mi'raj. Wallahu a'lam.